alamak, tiba-tiba pula sakit perut bahagian bawah belah kanan. Tak selera makan, rasa nak muntah atau rasa nak demam. Semua tu tiba-tiba. Untuk pengetahuan anda, simptom tu semua adalah simptom acute appendicitis ataupun peradangan appendix. Ramai panggil appendix. Kalau Chinese dia panggil Laweyan dan Tamil Kuthalarchi. Jika anda mengalami masalah appendix, anda perlu menjalani pembedahan dengan segera, sama ada secara laparoskopik iaitu keyhole ataupun secara konvensional. Jangan tunggu atau simpan lama-lama kerana appendix akan semakin membengkak, dia boleh bocor dan boleh juga pecah. Jadi, kena dapatkan rawatan dengan segera, kena ambil tahu, lots of love.